Hi guys, hello. Welcome back to the blog, my friends. This is your boy Neri. L. Ryan. And together, we're high five. Tak lah. Just had to. It was in my brain. It was itchy, brother. Kenapa intrusive thoughts? Tak boleh bro. Aku just had to let it out. If not, aku simpan-simpan. Malam aku ngigau. And we're high five. Rabak tau. Anak bini boleh terkejut tu. Tak kelakar tu. So intrusive thoughts gua rabak. Rabak, just had to let go lah. I'm very sorry. Okay. So okay, now I'm not gonna waste time. Okay, so let's get right into it. Dengar seorang tu. Lagi dua tak dengar. Tak, ini intro dah lain sikit. Ni terus start. Kita pernah dengar baru feel. You know what it is. Before we start, aku ada satu soalan. Asal bila pak cerita hantu je, dia mood datang kan, nak kena whisper. Nampak? Oh, dia macam auto lah bro. Takkan nak kena berbual. Before we start, takkan nak gitu kan? Tiba London pula accent dia ni. Marahnya. Tiba-tiba mata kau besar. Oh. Mata kau besar. Tiba-tiba jadi Muhammad. Dia betan jadi Muhammad. Kau sial lah. Muhammad Tan. Ha? Mana satu surname? So crossbreed lah. Jadi dia ni lah. Kan dia Tan. Betul apa? Ryan Nabil Tan. Nakli Say Tan. Yeah. Engkau? Apa? Rafael. Just Muhammad Rafael plain je. Oh, ya ke? Regular guy. Bin apa? Jul. Kadang-kadang Atang. Bin datang. Bin Atang. Bin Atang. Sedap nama dia. Binatang Slow siang kau. Slow sorry. Bin Atang. Binatang. Itulah lambat. Sorry. Kiwa. Alamak. Sial tak nak maki aku apa. Prosesor kau lambat tu. Sorry lah bro. Windows 95. Sebab tu solid space slow. Yes bro. Tak strong doh. So okay, korang dah dengar intro macam gitu, korang tahu lah cerita apa kan Arbi. Sial lah. So vibrate lah. Tapi Remang bulu rumah saya. cerita dari siapa ni hari ni? Bro, orang baru lah kena story. Okay. Orang baru padahal orang lama tau. Cuba dia baru start join kita je tau. So Ryan, actually aku dah story lah. Okay, apa. Kasih aku story dulu boleh? Kau story dulu. Ni dulu story aku tak pernah dengar ni. Aku dah curious ni. Okay. So basically, kau nak letak kaki kau kat aku siapa tadi? Alang-alang, manja sikit. Gigil. Urut sikit boleh? So okay. There was one time aku suara Juan. Okay. Aku on the way balik lah daripada kerja. Dulu kat rumah mak aku lah. Aku belum kahwin. Okay. So aku usually habis kerja petang kan, habis pukul 11 gitu. So aku balik sampai rumah gerebuk dalam 12 lebih lah. 12 lebih tau. Okay. So bila aku tengah jalan tu nak pergi blok mak aku keep seeing like flashes or like flashes of macam red flashes gitu. Macam zoom. Terus aku macam The flash. I thought it was just my imagination. Aku pernah gila tadi. So macam aku nampak macam zoom. Lepas tu kadang-kadang jalan aku kelip mata kat depan. It was damn scary bro. Macam aku, ini apa sih? I thought it was macam benda kecil tengah terbang laju. Kau tu macam kadang-kadang lalat kat depan mata kau. Ya. So dia macam Tak ada sound effect lah? Tak ada. Aku je buat sound effect lah. Habis dia sekejap kat tepi kiri aku. You know. So aku boleh, kau tahu bila macam ada lalat, kau boleh dengar macam zzz kat belakang kau. Kau boleh kau kan feel it, right? So aku macam apa sih? Aku dah macam kibar-kibar telinga aku semua tau. Jadi apa sih ni? So aku okay. So aku dah jalan. So it keeps coming back lah, macam laju gila lah. So aku diri depan lift aku tau. Okay. Aku diri depan lift aku. And that's where it stop. Tiba-tiba macam suddenly it's too quiet. Tak ada nampak macam kelibat-kelibat apa-apa. Tak ada.
ada bro. So aku just macam okay, maybe aku just penat gila. I don't want to think too much. Lift pun dah sampai. Aku masuk lift tu. Bila aku masuk lift tu, aku diri. Aku nak picit pintu. Okay, aku just picit button nak tingkat rumah mak aku. Aku tutuplah pintu tu. So right before exactly bila pintu tu dah tutup, tiba-tiba aku nampak kelibang boom masuk. Habis semua trap bro. Aduh, aku dah macam Dia ada apa macam hidden rule tau. Bila kau trap kat dalam lift ni macam situation, diri kau kat belakang pusing kan? tengok belakang je. Kau tengok kat corner kan, corner. Aku tak tahu ni aku main tembak je. Ada Ada. Dia kalau kau rasa macam Dia pergi kat corner kira macam merajuk kena macam punish corner kat corner bukan tu. bodoh. Habis? Bukan tu. Kau pergi kat corner of the lift, make sure belakang kau. Oh, protected lah. Kira kau tengok depan lah. Kau Tak kira masuk aku, depan. kau tengok belakang. Tak bro. Kau pernah dengar ke hantu macam ketik-ketik kau ke slice buntut kau? Tak pernah apa? You never know. Cash card. You never know. Betul lah. So okay, kau tengok So bila aku pintu tu tutup, dia terus masuk. Terus aku dah cakap, oh shit. That means I'm not even, it's not even in my imagination. It's gonna be the So longest journey je ni. I was about to tingkat 4 je siap. It felt like forever bro. It really felt like forever. Oh, tadi Aku kau kata wanted- kat 7. Tak lah sir. Empat Memang sui lah. Oh sweet lah sir. Mati bro. son sir. Si mati mah. So aku I remember that rule. Diri kat corner. Kau kalau ada seorang kau diri kat corner. So aku wanted to go to the corner. Just I'm about to move. Ada benda tap aku. Asyik. Kau tak cuak. Kau tak cuak kat dalam lift seorang ada orang tap badan kau. Ya. Macam gitu. Aku dah tak boleh baik. Tak ada cakap je. Kalau aku tak tahu. So bila dia tap kan aku dah macam Dah aku panggil. seorang sia dalam lift. So as I was about to turn, kau tahu apa benda tu cakap aku? Apa? Don't worry, I'm the Flash. I'm the Flash. Seram lah. Aku ingat apa? Asal muka kau gitu. Kelibat merah. Kira Flash datang Singapura, tak bawa pasport. Soal-soal illegal immigrant sekarang. Yes, bro. Cari dia setakat untuk prank dalam lift. Nah, betul lah. Kau tak tahu benda ni. Kau tak tahu benda-benda gini. Kau dah buat jalan dah seram, tiba-tiba have the flash. Aku dah kira juga, dah suruh tepuk shoulder je. Dia dah panggil. Kira dia dah ajak confront tau. Dah ajak conference. Sekarang lu pusing tengok gua. The Flash. Tapi at least dia gentle lah, dia panggil kau. Dia tak macam hantar 5 sen kat kedai Betul semua. lah, tak ada lah. Tak ada. Tak ada lah. Seram lah. Sebab Opening Okay, Ryan punya story betul-betul. Yeah. actually aku ada lagi satu. Okay, dah kau diam. Okay. Okay ya. Ni pasal Sikit lah. pasal Dania. Hah? Asal? Okay. What happened? Tapi bila introduce lah Dania siapa? Dania Kau aku punya kira- anak, my daughter, my 4-year-old daughter. Okay, so aku suka tengok cerita hantu. Siapa tak suka? Dengan Dania pun suka tengok cerita hantu dengan aku. Baik, dia dengan berani kakak dia. dia. Dia berani. Dengan Kak Arita dia sama. Tapi aku tak pernah tengok cerita pasal pocong. Oh, Ya bro. okay. So, anak aku, dia boleh describe pocong as Sabar. if Walaupun aku seorang aja dengar lah. Kau nak feel lah kau dengar? Tak payah. Cerita story. Okay, so Dania describe pocong macam dia pernah jumpa. Oh, every details of it. Every detail bro. How did she Okay, this actually was explain to you? before or after that movie? Pasal kau tak pernah tengok, aku assume Dania pun tak pernah tengok cerita hantu After the movie. Okay. Okay. Pasal aku tengok cerita tu mostly pasal pontianak, pasal orang kasi, nothing about pocong. Okay. Kalau ada pun just a glimpse je tau. Kau takkan nampak fully pasal pocong. Ya, so Dania boleh describe the pocong as if dia pernah jumpa. So, At that moment kau tangkap ke atau at that moment kau tak fikir banyak pasal dia baru tengok movie? aku tangkap. Oh, kau dah rasa Yeah. something is not right lah. It's not right. So Dania describe dia cakap hantu cocong. Cocong. Cute ni. Cocong Cocong tu. Dia describe benda tu tangan macam gini, Alamak. lompat, hop. Then kadang-kadang aku duduk rumah dengan Dania akan tunjuk kan, hantu house. Aku And tengok every time same spot. Hantu house? hantu house. Dia akan cakap hantu house. Alamak. Terus aku pun terfikirlah apa dia merepek kan. Okay. Then nanti bibi aku bilang cakap kat bawah area rumah aku memang ada pocong. Allah. Why aku percaya bibi aku? Pasal bibi aku pernah ambil gambar tunjuk aku bukti.
bro, Gentle bro, aku tengok net. fuck. You saw bro. it Dude, dia tunjuk aku gambar sia bro. from kau punya window lah ni. Yes bro. Kira okay aku rumah, aku ada balcony. Slow mo Aku ada service balcony. Service yard lah. Service yard. So bibi aku kata like kawan dia yang tinggal opposite block nampak benda putih tengah lipat kat depan tingkap aku. Tak strong tu. Siapa asal rumah kau pun Tak tahu shoot. Dia ambil gambar tu. So bila dia ambil gambar, aku ingat telekong lah. Telekong putih ke apa. Dia aku fikir balik rumah aku tak ada pakai telekong putih. Danya pakai telekong color brown. One my wife one pakai color purple. Bibi pakai telekong batik. So tak ada orang ada telekong putih kat rumah tu. boy. Bu. So aku tak percayalah. Nanti dia tunjuk aku gambar. Ya sia aku. shit. So area rumah aku memang aku a few times pernah kena kacau. A Tapi few minor lah ataupun betul-betul minor kacau. Tak ada major. Ada pop-up. Popok yang pocong dalam gambar tu lah. Yang gambar Pontianak tu lah. Kat aku punya service yard. Tapi sekarang yang concerning is Dana keep pointing to the same spot every now and correct, then, bro. saying Dia tu kata rumah hantu. cucung. Aku layan hantu cucung. So she always pointed at the service yard. Yeah, no, dekat kan aku pergi living room dia nampak playground. So she will point that area. Yeah. Oh, bukan dalam rumah kau lah. Bukan dalam. Aku tengah worry sebab kalau Aku baru pocong tu ingat kat dalam dalam rumah rumah dia, dia. dia Kalau order dalam lompat. rumah, aku Kalau takkan balik vinyl rumah kau tu. rosak macam mana? Syul. Apa? Apa? Kalau dia apa? Vinyl? Kalau dia lompat hari-hari sama spot, rosak sia tu vinyl. Kira dia carrying. Kau nak kena renovate tau. Dia carrying. Betul. Cacat balik kau pergi lantai. Kau lah. Tapi rumah aku pakai tile. Tak ada. Nampak tak strong dulu. Tak strong bro. Tak cukup berat tu pocong. Berat. Tapi speaking of pocong aku Aku kalau nampak pocong kat luar, aku RKO dia Syul. confirm lah. Confirm bro. Kau tendang dia lah. Tak boleh buat apa-apa apa. RKO bro. Suit lah. Bunyi suit itu Aku kadang kira juga tau. Aku hoping one day aku nampak video orang ambil video. Sekali dia ternampak tu hantu. And dia come and confront. Bukan confront, dia try to sentuh. Apa kan jadi Aku curious lah. Lagi ni Aku so je. far belum pernah nampak lagi lah. Dah gitu je. Sentuh. Tapi Saya tahu. benda-benda halus ni susah sikit lah. Dia actually tak. Kita by right tak boleh nampak pun. Ha. Kalau kau nak tahulah. Bila Kau by right kita tak boleh masih. nampak dia is they are in their weakest form. Yes. Sebab tu kau satu kali right left. Left right apa Kira kau kasih satu left jab right hook lah. Tak ada bro. Sub, RKO je lah sub. bro. RKO? Dia tengah lompat kau cancel dia RKO. Five star frog splash lah Rabak tau. Rabak sial. Kalau tak aku buat F5. Syolok F5 Woohoo. Dia Siap tak boleh baik. buat apa Tak boleh Kalau buat kau apa. aku tu kita buat 3D tu. 3D pula. And Dudley Boys. Baik size pun lebih kurang. Get the table. Get the table. Nampak? Tapi yang ni serious like the way Danya explain that pocong kan it's as if she seen it in Tapi real dia nampak relax, tak nampak takut Aku tak tahu. bro. maybe Dania did see it. That's why she Tak apa knows yang kau how tak it tahu. Aku tak tahu Danya nampak ke tak ah. Pasal aku bila dia nak explain tu, dia nampak relax kan, nampak tak takut. Tak nampak takut. relax. Dia macam benda tu kawan dia. Siul lah. Kau Shit, cakap sia. macam gini kan. Aku teringat kat rumah lama aku Siul. Yang Okay. aku pergi Karan House ni lah. Dia rumah Karan aku ni. Ya. Aku dah puk tempat Tu pasal. Tu lah tak apalah. Aku orang hantar 5 sen je dia. Aku jangan nampak 5 sen kat setiap blok. Pasal mana tak tunggu 3 blok mana kan. Okay, so that time kan kita masih kat rumah lama. I was at work. Tak. Aku actually keluar dengan Fika. I went out with Fika. So Arita was alone at home with the bibi lah. Jadi sekali Arita suka draw, kau tahu ke? Korang tahu Arita Ya, suka ya. draw kan? Dia baik je. Alhamdulillah. So dia draw. But just randomly that satu hari tu kan, that one night dia tengah draw. Guess what she said to Bibi? Apa? Dia tengah draw and she said this. Bibi, who is that man standing there? The face very. Sialah. Dia tengah draw ni. The face very scary. The face got a lot of wound. Bibi pun mau cul siul. Bibi cul lah. Dia pusing tengok tak ada apa-apa tu. Dia cakap there's someone standing there. Kalau bibik kocol apa dia aku sih. Kan? Ini balik aku terus dengar aku- macam rasa berumur. So aku Berumur cakap, beremang sial tu. budak ni. Ni pun odeng juga. Kat sini pun ada Damn. juga. Kat sini pun ada. So on that time dia bilang bibi aku ni lah, Bibi, why is that man always standing there? Kat tingkap kita ni. Oh serius lah, same spot
Tak. Back tu rumah lama kan. So kat sini pula itu dia tunjuk kat washing machine. Okay. So kat sini dia tunjuk kat tingkap aku. Kat luar tingkap aku dia cakap, why is that man always standing there? Always standing there. Always standing there. And dia cakap it's always at the nearby the tree. So bukan dalam rumah. Bukan dekat luar. So aku cakap, alamak apa So got one time tu aku just had to find out what. So aku Arita didn't sleep early. That night dia tidur lambat. So besok dia tak sekolah kan. Aku kebetulan kat rumah. So aku cakap dia, kakak, later at night right, you show me where the man stand kan. I want to know where. So dia cakap aku okay, I show you. So kita dah lepak cici tengok cerita hantu. Kau tengok cari masalah kan. So tengah tengok cerita hantu tu, dah habis. Terus dia tengok sebelah kanan. Abi there, that man standing there still. Terus aku dah cakap, timing siap dia ni. Aku baru habis siap ni. Aku punya moral tengah drop ni. Kan Terus aku dah cakap Abi, see Abi, the man standing there ni. Terus aku tengok, where's the man? There Abi, there. Terus aku cakap, mana aku tak nampak. Okay, you walk with me. Okay, you walk with me but you stand behind me. Okay, don't go in front of me. Just stay behind me. Just keep showing me where. Terus aku jalan, aku dah baca. Kau turun bawah dengan dia? Tak. Kat rumah bro. Okay. Literally from the couch here. Aku jalan ada, aku baca. Aku dah baca doa semua saya bro. Aku dah suit semua. Itu kursi lah, 3 cool semua aku dah baca. Dah sampai, lepas tu dia diri kat tingkap. Dia cakap, tu Abi, there. Kau tahu apa dia tunjuk aku tak? Kau tahu apa dia tunjuk aku? Apa musibat? Neighbor aku punya rumah tu, kat depan ada vas tinggi tu. Dia cakap itu man. Kau tak pantat? Aku pantat duk. Aku cakap dengan dia, kakak. Segala ayat yang kau baca. Kakak. That one not man. Then what is that? That one vase, kakak. Vase. People put flower one. Oh, I thought man. Dah. Mampus. Sorry, yang Abi. bibi kau kan rumah lama ke rumah baru? Lama. Rumah lama lah. Tapi itu legit. Rumah lama aku memang scary lah. Pasal there's a few times when Fika kat rumah and bila aku kat kerja kan, diorang pernah sekali tengah duduk kat living room. Pasal kita punya pintu tolak je tu. Pasal pintu kita pula berat. Our main door. So diorang setakat daripada luar tak payah nak picit apa-apa untuk buka. Macam Just rumah aku tolak. lah. Ya. So our door was just like that. So kau boleh tolak. Berat apa? Diorang tengah tengok TV ni, tiba-tiba reflection, kau boleh nampak reflection. Ada orang just tolak. Nampak tangan orang tolak. Sup, pintu aku terbuka. Siul lah. Lepas tu tutup balik. Diorang ingat aku lah sia. Kau fikir jenis lubang tangan boleh masuk kan? Yes. Bukan macam sekarang. Okay. So macam Abi, Fika call aku lah. Terus aku angkat dia cakap, apa ni? What happened? Cakap, Abi you kat mana? Cakap kat kerja lah sia. You ingat kat mana? You not outside? No Abi, I'm at work. Aku tunjuk surrounding aku. Aku kat kerja ni. I'm at work, why? Baby, I tak bohong you Bi. Tadi ada orang tolak pintu kita Bi. Lepas tu just tutup balik pintu. Sial lah. Nanti hujung minggu ni carikan aku doorknob. Kau pergi gate tak ada lubang pun nak pergi anu. Point juga Tapi takkan lagi senang kalau gate aku kaca tapi pintu tu tolak. Lagi menyeramkan. Lagi menyeramkan. So aku rasa Cari doorknob. doorknob lah. Cari doorknob lah. So ada orang tolak. Ada banyak benda lah. Dulu bila Fika pregnant, bila kita baru-baru masuk sana, baru-baru pindah, when she was pregnant with Arita, aku kerja malam. Dia seorang kat rumah, dia tengah pregnant. Dia selalu cakap aku, dia dengar benda kat luar tingkap. Macam flapping. Kimak Flappy Bird Sial lah Flappy Bird Dia tengah elak-elak daripada dia punya pipe. Oh sure. Tak strong tu. Kena mati. Tak strong doh. Itu sampai kes murder tu game. Kau tahu tak? Orang bunuh diri. Bunuh diri Suicide Asal sial? Aku tengok tapi aku Stress tahu sangat lah game tu. Sial lah. Jangan sampai gitu. Aku tahu kes murder adik-beradik ke kawan ke apa. Del sial. Tapi So, sekarang itu itu game game worth a lot of money lah. Orang yang bikin tu game dah bikin banyak duit lah. Tak, I mean sekarang orang tu dah mati apa? The creator of the game. dah? Dah mati dah. Asal? Tak tahu lah. Dia flat dia Dia buat banyak sangat jadi apa? Flappy Bird lah. Tak, pasal sekarang like Flappy Bird dah tak ada kat App Store. Aku tak tahu, aku tak cari. So whoever phone yang lama masih ada Flappy Bird is worth money. Oh shit. Legit. I shouldn't have deleted that game. I had that game.
Suara terus deep Tak tahu lah sekarang masih ada ke tak lah. But that's what I saw on internet lah. Siul lah. Tak ada story lagi. Okay. Kau ada story tak? Tak ada lah. Kau ada story tak? Aku tak ada. Aku tak bagi satu. Aku nak share something yang aku dengar. Recently I heard a story. Macam susah aku nak trust kau. Tak. Ni betul, ni betul. Okay, ni betul. Aku tak ada bohong ya. So I heard somewhere lah from another channel. But aku just feel the need to share because it is similar to what Ryan went through. Okay. So just to give you the context of the story, so this family is very big. Okay. Diorang ada, tak salah aku 9 orang anak. 9 ke 7, Allah alam, aku forget lah. It's 7 to 9 lah. Anak diorang ada 9 orang gitu lah. So diorang they live in a rental house. And you know how small rental house is, right? So dia punya 2 bilik. Kira ada 1 bilik, 1 hall. Okay? So basically apa yang family ni kena teruk gila tu. So this couple, quite famous couple, diorang try to help them lah. Okay, try to help them. And then when they went there, a lot of things happened, bro. A lot. So basically, Was it live? Sebab this famous couple datang, dorang ambil video ataupun dorang Tak, bro. to do for content or not? Or nah, just bro, to help? dorang not that kind of person. Bukan influencer lah, bukan influencer. I don't know them personally, but I followed them for quite some time already. Okay. Yeah, very nice people lah. Very nice people. It's good Yeah, and dorang try to help lah. Because that person Tapi tak ada video lah. Tak ada. They had another video tapi dia tak tunjuk kat orang. Tapi korang kena dengar ni story, okay? I just try to cut it short lah. So basically when went there, right, rumah orang dia kata bahang nak mampus. Okay. Bahang dia semacam panas gila. So bila dia pergi, they try to talk to the couple, and then macam okay lah, macam laki dia pergi berbual dengan couple. So lepas tu yang wife dia pula pergi berbual dengan budak-budak, tanya what happened, you know, they want to know what happened to the house. So bila dia pergi, dia tanya budak-budak ni. So budak-budak ni without wasting time, dia cakap, dia panggil aunty ke kakak aunty, I think aunty, you want to watch something? So dia cakap, watch what? Diorang ada CCTV kat rumah tu. So diorang tunjuk this video. Diorang tunjuk video dia was panning to the kitchen. Okay, there's a bottle on the kitchen top. Botol biasa, plain water tau. Right? And then in front of the camera suddenly ada macam benda terbang. Kau tu lalat. Okay. Tapi kau pernah nampak lalat terbang reverse tak? Tapi for you to notice that must be slow motion lah. They actually slow mo that. It was flying backwards. CCTV Dorang ingat budak-budak ni edit. But no, because right after that thing flew over the CCTV tu depan dia. Kau tahu air botol tu, tiba-tiba just meletup, pum. Tiba-tiba keluar api tu. Kau tak lost, plain water meletup jadi api. Nasib baik rumah tak terbakar. Exactly, bro. Nasib baik rumah dia tak terbakar tau. That is okay, itu dah cukup rabak lah. Lepas tu budak ni pula ceritakan, you know that time one of their younger sister ke brother, aku lupa. Cerita ni kuat lama lah. It just trigger memory aku bila aku dengar pasal ni. But dia cakap one of their younger sister lah, pernah one of them, kira kakak dia orang pernah terbangun tersadar. Dia nampak adik perempuan dia tengah duduk kat atas abang dia ke siapa, pegang pisau tu. Pegang pisau. Isyalah. And guess what? So they managed to stop lah. Diorang ambil, dia macam tak sadar tau. So they took the knife from the girl and stuff. So diorang pergi check bawah bantal adik dia. Kau teka apa diorang nampak tu? Oh, pisau. Pisau semua kat bawah bantal dia tu. Sure lah. Isyalah. Dia ni teruk alamak. umur berapa? I think around 5 years old, 5 lah. Let it 5 lah. Yang this famous couple, aku curious. Is bini dia kan yang ada dia boleh nampak. Yang boleh nampak kan? Okay, aku rasa aku tahu bawa siapa. Ya. So, Kira budak kecil tu Chucky je. tak, bukan. Dia bukan Chucky. Bukan Chucky. Bukan. The chicken tenders tak lah. Apa saya chicken tenders? Sorry. And that's not the end of it though. So itu wife dia punya story. Sekarang husband dia pula story.
So the moment the husband came into the house, guess what's the first thing he saw? Pocong. Satu pocong tu kat mana? Mana Kat tu? dalam bilik juga, bro. Kimai. In the room, bro. Standing at the corner looking at them. Okay, the husband ni kau berbual pasal which husband? The famous couple husband Yes, ataupun? famous couple. Oh, okay. So they swap. Asal dah tak nak masuk together? Tak, diorang masuk together. Tapi dia ni pergi, the husband talk to the couple, the wife talk to the kids. So what happened and stuff like that. Just want to get the story right lah. What's happening in the house, you know. So habis si okay, the wife now, dia dah nampak, okay, the husband already saw the pocong, right. So dia macam try to get everyone out already. Because once ada orang pernah cakap, oh ni aku tak tahu betul ke tak, kalau ada orang yang apa tu, the experts lah, the one that knows about all these thing, aku tak sure, but they say kalau pocong ada kat rumah, that means ada orang hantar barang. Because pocong is the last thing you want to send to someone's house. And first thing to send, kalau nak ganggu orang, kau hantar pocong something. That's along the line. So diorang kata ada pocong, that means ada orang hantar barang. Okay. Yeah, so after that diorang try to suruh diorang keluar lah. Because this house is rabak already. First bahang, habis dah macam gini dah nampak kan. So pisau tu yang menyeramkan. so diorang dah gitu, lepas tu diorang just suruh keluar. But yang pisau tu was a story tau, they told to the lady, the wife. Not caught on CCTV. No. Dia orang ceritakan. Okay. So after that diorang dah nak keluarkan semua orang kan. So the wife dia pula ternampak tau. Diorang ingat, tadi aku cakap ada 9 orang including the mother and the father is 11 people lah in the house. But the wife saw one more person. Dia ingat tu orang tu. So dia nampak satu orang tu ni tengah duduk, wearing black, just sitting at one corner. So she thought that one is their family members. She thought. Lah, pasal nampak normal. Tapi orang tua kalau dia tahu rupa family member dia macam mana. Tapi yang wife dia, yang ni the couple tak tahu. Oh, this couple. Oh, okay. Yeah, the couple. Aku tak boleh cakap nama. That's why I use the couple ni. So we ignore the owner. Okay. We talk about the couple ni. So when I say couple, is the couple, the husband and wife, okay? Not the owner of the house. So the wife said macam, okay, kita semua keluar. Keluar. Semua dah turun kan. Dia dah turun sekali dengan budak-budak tu semua. So dia kira kita tinggal satu orang. So dia naik tau. Dia naik seorang sia. Dia naik seorang. Habis bila dia naik, husband dia pula turun. Habis bila dia turun, habis husband dia cakap, mana bini aku? Bini kau naik, dia cakap ada orang tertinggal. Macam, ada ke? Tak ada. Aku dah bilang dia tak ada. Dia cakap ada. Tak ada orang tertinggal. The owner of the house tak ada orang. Tapi wife kau keep saying ada orang. Kata orang tu. Habis bini pun dah start rasa lain. The husband came, go up, followed her, cakap dia apa tu, cakap dengan wife dia, tak ada orang lagi dah. Turun. Just get out. Itu dah bukan orang. Dia straight up dengan Dia wife dia. sempat kejar bini dia. Sempat. Nasib baik. So okay, just to fast forward lah, Diorang pergi rumah family, the owner of the house. They found a place to stay. Okay. Rumah saudara mara. So diorang dah stay kat sana. Remember diorang punya rumah ada CCTV. Ingat? Okay, this is where the scary part comes. So rumah dia kosong, tak ada orang kan. Okay, dia call the husband and wife, the couple. Okay, the owner of the house called the couple. Hey, aku nak kena jumpa korang. I need to show you guys something. So diorang jumpa. The first thing they did was, kau tengok video ni. So dia tunjuk. Dia nampak dalam video tu, dia nampak the owner wife. Okay, the owner's wife. Okay. Tengah jalan kat rumah. Habis yang the couple yang tolong diorang tu cakap, asal kau balik? Aku dah cakap jangan balik rumah tu. Don't go back to that house. Habis kau tu boleh cakap, tak ada, kau tengok je. You know what they saw? Dia keep going to another room. Dia lari, dia keluar, dia masuk bilik lain. Lepas tu dia pergi dapur, pergi macam just hilang-hilang tu. Isu lah bro. Dia hilang-hilang, lari. Bear in mind, the owner's wife tengah tengok diri dia tengah lari-lari kat dalam rumah tu. Okay, when she first saw. So bila dia dah nampak kan, that thing felt like macam, aku rasa owner tu tengah tengok aku. Guess what that fucker did? The wife turn and look at CCTV. Tak. So the owner of the owner's wife tengah tengok video dia tengah diri ni. Dia tengah tengok diri dia sendiri, which she's here what? Yeah. Tapi dia nampak diri dia kat dalam tu video, which is not her what? Yeah. Correct? Dia
nampak diri dia lari pergi kat kamera. And guess what she did, bro? Smile. She smile at the camera gini. Lepas tu macam gini. Sial lah. Ya, tu kira Fuck. tu kira Corin dia. Tak bro, itu benda yang orang hantar tu. Yes, sure. So basically the person who sent this thing wanted to kill the whole family. Gila. Yes bro. Bro, kau imagine kau nampak. It's fucking creepy bro. Just imagining it, it's just creepy as fuck. And But then, tu benda tak ikut dong keluar tak, they Stay just stay in the house. So that thing is just in the house lah. Okay, story short again, dah nak habis lah. This is the kira daripada ending lah. So diorang dah duduk rumah lain kan. So they actually reported to this because they cannot stay in the house because of certain things blah 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 blah. So they decided to, so HDB akan datang check, make sure everything is okay. Okay, tak ada benda yang rosak ni semua. So diorang hantar 4 orang pergi check lah, tingkap tutup semua ni, pintu tutup, pintu lock, semua lock kan. So they check everything, no defect. Lepas tu tutup tingkap, semua kena tutup ke? Right. Diorang dah check sebelum keluar tu, diorang check. Okay, semua dah tutup dah. So they lock the door, lock, keep, dia pernah padlock semua. Dia turun, dah turun pergi kat kapak. Diorang tengok atas, tingkap dia terbuka. Tingkap tu buka. Terus diorang tanya, kau dah tutup tingkap kan? Cakap, dah bro, aku dah tutup tingkap Sun. Tapi tu tingkap Sun buka. Aku dah tutup lah. Okay, kita tahu apa, kita naik, kita tutup balik. Tak boleh, nanti orang marah saya. Nanti apa, kita nak bos ni bising. So diorang naik balik, diorang check tingkap diorang terbuka. So diorang terpaksa tutup balik semua tingkap. Lepas tu diorang just make sure everything is closed. Diorang dah double check, semua dah tutup semua dah tutup semua tutup Diorang keluar balik, diorang turun, diorang check, tingkap dia terbuka lagi dong. They're still going back up there sia ni. That's when they knew whatever they show in the video is real. Take care, Syul. Huh? Take care, Syul. Take care lah bro. So diorang sekarang That rumah couple tu, dah move out lah, dah pindah. so that house diorang tak boleh sewakan. So HDB, government body, cakap jangan sewakan rumah ni kat orang. So, pintu They can make money, keluar. but they don't want because safety. Yeah. So rumah tu tak Tapi ada how orang. is HDB sold? Pasal for Videos. HDB to the extent that HDB decided to close one unit that could potentially help a family in need kan. That means the high up, the authority that decides, that call the shot, is sold. Aku dengar So- orang hantar Kau the thing kau tahu Singapore punya government agency, dorang patang larang banyak. Oh is it? Aku ingatkan dorang won't buy this kind of story. So for them to be able to convince HDB to the extent of them not reopening that door kan, that means the story very convincing and very strong lah. Yalah. So now you know how real. Tadi aku ingatkan kau berbual pasal Conjuring. Kepala otak kau Pasal ada Conjuring, couple sial. kan. Couple lah. Pasal aku tanya perempuan dia, sebab dia ni kan nyanyi banyak bobo connect. Ada perempuan dia yang ada mata ketiga. Aku dah fikir ni Conjuring, tapi dia dah cakap, first dia dah cakap pocong. Pocong Conjuring tak pernah ada pocong. Mana ada saya orang putih tak Dia ada pocong. cakap HDB. Dah tiba pula HDB ni. Aku dah cerita betul ke tak ni? Betul. Tak, but legit Singapore government they are quite superstitious. Dia Oh, is aku it? seperti Yeah, bro. Ya. Kau tahu Suntec? Ha? That Suntec area Rebil. Pakai feng shui master sah bro. Dude, you see Takashimaya not? It's actually, it looks like a graveyard. Feng Shui. I don't know lah. Oh, aku have no idea. You know the pole? Tapi the Chinese they do have strong belief in feng shui lah. Ya, lagipun SAF sama apa. Kita punya beret. Kan dulu ada story right. The crest is blessed by Different religion. different religion. Yeah. Oh. That's why kau pakai beret kita tak boleh disrespect apa. Yeah. Kita nak very strong though. Then tekung pun ada story. That one is for another. We keep segment another lah, bro, day. Okay. Yeah. So Interesting. yeah, Tekung banyak cerita lah Tekung. aku minta maaf kalau the story is a bit different pasal ingat lupa lah, but what Cerita I'm dah trying lama to say, cerita dah lama juga aku dengar. So aku just want to say, kau tengok orang nak bikin orang sampai mati. Family siul. Dude, mana kau pergi kemanusiaan siul? Asaskan kau pergi hantu suasak kat rumah betul-betul. Suasat Saya confirm cari kau balik punya. Confirm lah. Aku tak nak doakan jajat untuk orang-orang ni, tapi may Allah teach you a lesson. If it's not now, akhirah. Just stand by lah.
So thank you for listening, guys. I hope you enjoy. We can get, kita nak story cerita hantu. So korang bagi lah story korang, Yeah, kita baca share kasih semua orang your dengar. hantu-hantu Korang jangan nak story. tanam-tanam korang punya cerita. Tell us the story. Yeah. DM us. We will tell you how it's being told. Okay? See you guys next time. Alright, same blog, same cohort. Bye. Ciao. Bye.